macam mana kalau emas tak boleh jual? Habis tu, nak belanja guna apa? Soalan ni lebih kurang macam tanya, macam mana kalau emas tak laku? Sejarah dah buktikan, dari dulu sampai sekarang, emas tak pernah hilang nilai. Patah ke, kemek ke, jadi serbuk sekalipun, emas tetap bernilai. Tak macam duit kertas, yang boleh hilang nilai sampai jadi sekadar kertas. Dan kalau rasa emas ni tak boleh ditukar kepada duit, siapa kata kita boleh terus tukar barang dengan emas, tak semestinya kena tukar ke duit dulu. Dulu, Kerajaan Negeri Kelantan pernah nak jadikan dinar emas sebagai mata wang. Walaupun hasrat tu tak kesampaian, ia tetap bukti bahawa emas boleh jadi medium pertukaran yang sah. Bila duit makin susut nilai, emas akan jadi penyelamat. Jadi persoalannya sekarang, dah cukup simpanan emas untuk masa depan? Setuju ke setuju? Drop komen. Bagi yang dah bersedia nak menyimpan emas, akaun Emas Gap boleh simpan serendah RM100 atau 1 gram sebulan. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas